Okey tuan-tuan, berlaku lagi pesawat Malaysia Airlines MH720 dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Kali ini memberi isyarat kecemasan. Squawk number ditukar kepada 7700. Itu menunjukkan ada masalah general kepada kapal terbang tersebut. Jadi selang actually yang sebelum ni, yang di Manila tu, yang enjin terbakar tu 14 hari bulan. So yang ni pula berlaku 18 hari bulan, lebih kurang 4 hari lah. Petang semalam ini 19 hari bulan kan. Okay, so semalam 18 hari bulan. Okay, pesawat yang terlibat adalah pesawat MH720 jenis Boeing 737-800 berjaya mendarat, alhamdulillah, selamat mendarat di lapangan terbang KLIA, landasan 32 kanan 3 to right pada jam 6.18 minit petang. Dalam kapal tu ada 115 orang penumpang, termasuk 7 orang anak kapal semuanya selamat, tak ada apa-apa yang berlaku lah. So apa punca yang diorang announce kecemasan tu, emergency tu, is actually because kargo di bahagian depan dikuatiri ada indication kebakaran, indication terbakar, keluar indication fire pada bahagian depan kargo lah. So apa yang pilot buat adalah diorang terpaksa aktifkan, dipanggil kita ada fire extinguisher. Kapal terbang yang airline ni kita ada cargo fire extinguisher lah. Jadi pilot dah aktifkan sistem pemadam api tu, nak bagi itulah, sebab dah keluar indication. Bila keluar indication, kita ada checklist lah yang kena buat. So bila berlaku macam tu, pilot akan activate sistem pemadam api tu untuk sebagai precaution lah, sebab kita tak nak kebakaran makin buruk kan. Bila kebakaran buruk, jadi masalah besar lah berlaku kat atas langit ni kan. Jadi pilot on benda tu and tukar squawk number kepada 7700, menunjukkan ada berlakunya kecemasan, dan terus mendarat kita panggil emergency landing lah. Dan lepas mendarat tu, kapal terbang MAS ni di escort kita panggil remote bay lah. Kalau kalau bahasa Melayu, kalau translate bunyi dia pelik sikit lah. Tapi itulah, actually remote bay ni kawasan yang jauh sikit daripada terminal. Jadi pihak bomber airport ataupun kita panggil dia AFRS Airport Fire Rescue Service ni akan check dulu, ada escort, dia check dulu bahagian kargo tu ada berlaku api terbakar ke, masih ada api ke apa, barulah diorang evacuate, diorang keluarkan penumpang dan anak-anak kapal di sana lah, di kawasan remote bay tu. Dan semuanya, alhamdulillah, semuanya selamat, tak ada kecederaan, tak ada apa-apa pula. Jadi kebakaran tu sama ada dia betul-betul terbakar ataupun tidak, itu tak ada lagi laporan. Jadi kita kena tunggu laporan yang lebih yang lebih detail lah. Jadi yang kita ketahui daripada berita yang kita baca tu, just ada indication kebakaran di bahagian kargo, dan pilot activatekan sistem pemadam api, dan diorang buat declare emergency dan terus mendarat di Kuala Lumpur lah. Okey, cerita yang kejadian ni macam tu, tapi saya nak ulas sikit pasal cargo fire ni lah. Okey, ini tak ada kena-mengena cargo fire ni, dia tak ada kena-mengena dengan jenis kapal terbang Boeing ke, Airbus ke, Embraer ke, apa jenis kapal terbang, tak ada kena-mengena. So bila dia nak terbakar, ada barang yang kita bawa tu terbakar, jadi kita tak boleh buat apalah. Jadi kita the best usaha yang boleh pilot buat is on sistem fire extinguisher untuk padamkan api itulah. Ini bukanlah orang kata kes yang ni dah banyak dah berlaku sebelum ni. Airline lain lah dah berlaku kargo terbakar apa semua ni. So ada yang tak sempat nak mendarat, dia dah terhempas jadinya. Tapi yang dalam kes ni, alhamdulillah lah kan, pesawat Malaysia Airlines berjaya mendarat, dan api tu kalau betul-betul berlaku pun tak merebak lah lagi kan. Sebab sistem sistem pemadam api kapal terbang ni agak canggih jugalah. Dia bila kita on tu, dia boleh macam slow down, memperlahankan kadar pembakaran tu sampai almost sejam setengah 2 jam macam tu lah, 190 minit kalau tak silap saya macam tu lah. Saya dah lupa dah lah, saya dah lama tinggal Boeing. Jadi lebih kurang macam tu lah. So lepas mendarat, dan sistem tu pun automatically pun akan keluarkan lagi sistem pemadam api tu, supaya nak contain kebakaran tu, tak nak api tu lebih merebak lah. Jadi
bila kita dengar tu macam takut lah kan. Tapi insyaAllah semuanya benda tu terkawal. Sebab kapal terbang ni kita ada banyak sistem ni lah, sistem keselamatan yang boleh elakkan daripada kebakaran itu lebih merebak apa semualah. Tapi tindakan yang kena buat tu kena cepat lah. Tak boleh nak terhegeh-hegeh lah. Bila dah berlaku macam tu, kena terus buat checklist, kena terus decide apa nak buat, landing secepat mungkin. Dan kita kena minta bantuan pihak tu lah, pihak airport punya AFRS kita panggil tu yang nampak macam bomba tapi truck dia warna kuning tu, itu bukan beg kuning, itu bukan lori ikan, itu actually adalah tu lah bomba airport lah. Kita panggil bomba airport lah, nak senang faham je. Nama glamour dia AFRS. So itulah actually yang berlaku. So bila flight ni, mana-mana flight bila berlaku kecemasan ni, kita ada squawk code khas lah, squawk code khas yang kita gunakan lah. Contohnya macam yang dalam kes ni 7700 ni general punya kecemasan lah. Kita juga 7600 tu untuk masalah radio komunikasi. Kalau mana pilot tak boleh nak buat radio call apa semua tu, pilot boleh squawk number tu tukar kepada 7600. Lagi satu is 7500 tu lebih kepada hijack lah. So itulah actually yang berlaku kepada pesawat MH720. Dan alhamdulillah semuanya selamat. Dan itulah kan kecemasan macam ni kita tak boleh nak agak lah kan bila nak berlaku. Lagi sekali saya bagi tahu, ini tak ada kena-mengena dengan airline. Kecemasan yang berlaku ni tak ada kena-mengena dengan airline. Bukan sebab dia Boeing ke dia Airbus, bukan. Sebab kargo yang dibawa tu mungkin mudah terbakar ke apa, Allahualam, kita tak tahu. That's why actually kalau kita perasan airline ni punya syarat-syarat bila kita nak bawa kargo, nak bawa bag, nak bawa apa-apa ni memang sangat strict. Kita tak nak bawa benda-benda yang mudah terbakar apa semua. Kalau kita bawa sekalipun kargo special ni, kita panggil kita pilot kena tahu, and kalau kata berlaku kebakaran, apa level dia, macam mana cara nak padam dia, macam mana nak handle dia, semua tu actually memang pilot tahulah. Memang kita belajar benda tu, kita ada training khas untuk benda-benda tu semualah. So okey lah, alhamdulillah lah, bagus lah. Walaupun kita nampak macam itu hari MAS lagi, ni MAS lagi, itulah nak buat macam mana dah kebetulan nak jadi dekat MAS kan. It can happen to any airline buat actually sebenarnya. So tak payahlah nak condemn siapa-siapa. Okey, benda ni adalah benda yang bukanlah nak kata normal, benda ni jarang nak berlaku. Tapi orang kata apa, bila berlaku tu ada cara dia lah untuk kita handle benda ni, untuk kita kawal supaya benda ni tak jadi makin buruk lah. Itulah sampai sikit Abang Captain boleh explain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, bye bye.